Ya, masuk. Assalamualaikum Cik Azmira. Macam mana hari ni? Sihat? Waalaikumsalam Nizam. Macam biasalah, busy panjang. Ada apa datang ni? Oh, saya ada hantar barang dekat sebelah pejabat Cik Azmira. Sajalah singgah. Bos saya kirim salam. Dia kata terima kasih banyak tolong approvekan barang dia minggu lepas. Ini ada buah tangan sikit bos saya bagi. Bolehlah buat minum-minum petang. Susah-susah je Nizam. Dah memang kerja saya. Tak payah saya hati bagai. Tak ada susah manalah Cik Azmira. Lagipun kalau tak ada Cik Azmira, jenuhlah bos saya nak tunggu barangnya di-approve. Harapnya lepas ni Cik Azmira dapatlah bantu saya lagi. InsyaAllah. Cik Azmira, terima kasih. Saya beransur dulu ya. Jumpa lagi. Okey. Kurang-kurang aku risau lah dengan Azmira tu. Aku selalu nampak dia dengan orang mencurigakan. Betul ke Elis? Saya pun ada dengar juga hari tu. Risau kalau dia tiba dengan benda elok. Tak tahulah kenapa dia macam tu. Dekat jabatan kita ni, kita kenalah amanah. Macam Pak Is ni. Dia kerja bagus. Kau pergilah ambil kursi dulu, kita duduk sekali. Ya, Faiz macam contoh. Dia tak pernah terlibat dengan benda-benda macam ni. Sekarang ni, kita kena fikirkan sesuatu untuk Azmira. Takkan kita nak biarkan dia je. Apa yang kita kena buat? Kenapa? Aku risau takut dia syakkan kita. Assalamualaikum Cik Azmira. Waalaikumsalam. Saya baru nak jumpa Cik Azmira. Sebenarnya saya ada projek baru nak di-approvekan. Cik Azmira boleh tolong? Sagu hati pun dah ada ni. Nizam, you always deliver. I know. Jumpa tempat biasa Sedap. Cik Azmira, saya daripada SPRM. Anda ditahan kerana menerima rasuah. Saya ada segala bukti dan saksi. Mari ikut saya ke pejabat SPRM bagi siasatan selanjutnya. Silakan. Korang, cuba tengok ni. Azmira dah kena tangkap dengan SPRM. Ya Allah, betul ke? Tak sangka betul-betul jadi. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya keadilan tercapai. Semoga benda macam ni jadi pengajaran untuk kita semua. Betul tu. Dan harapnya pegawai lain akan jadi macam Faiz. Jujur itu lebih utama. Ada masa diam tu selamat. Tapi dalam soal maruah dan amanah, diam tu bersebahat. Aku tak sempurna, tapi aku tahu mana yang betul, mana yang salah. Amanah tu bukan beban, tapi maruah. Kalau kita tak jaga integriti, siapa lagi? Aku cuma fikir sekali je. Sekali aku terima, sekali aku tolong. Tapi sekali tu tak pernah cukup. Semuanya bermula dengan satu pilihan. Dan pilihan tu musnahkan segalanya. Saya tak sangka orang yang saya kenal, yang pernah saya hormat, akhirnya terjerat juga. Dia bukan jahat, tapi dia buat pilihan yang salah. Dan bila duit mula bercakap, prinsip pun mula goyah. Mungkin mereka fikir kami buta. Tapi hukum takkan tunduk pada wang. Kami bukan mencari kemasyhuran, tetapi kebenaran. Dan kebenaran itu pasti akan menang. Bukan kemenangan kami, tapi kemenangan untuk kita semua. Maybe I like this road.